Datin Seri Nur Syahidah kongsi resepi terung sambal balado. Resepi ni paling mudah tapi paling sedap. Ni kalau makan dengan nasi putih memang terangkat tau. Memang favourite Datin. Bahan-bahan pun mudah saja nak sediakan. Boleh tambah nasi ya dengan terung sambal lado ni. Okey, resepi kita seterusnya korang, kita nak masak terung sambal lado. So, kita letakkan kunyit garam, kita gaul dan kita goreng dulu, okey? Okey, kita nak masukkan cili, okey. Cili merah, cili hijau, kita campurkan. Okey, and then kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga sedikit belacan. So, kita masukkan sedikit belacan. Kita masukkan bahan kisar tadi. Kita masukkan sos tiram. Tadi dah masuk garam, gula, rasa dah masukkan. Okey, so kita kacau, kita tunggu sampai cili kita masak. Masukkan terung yang kita dah goreng tadi. Mantap. Hari ni yang mantap. Aduh sedap. Okey. Kita dah masak. Ambil mangkuk Dewi. Ini berapa je. Untuk konggeng. So kita taburkan ikan bilis yang kita dah goreng tadi. Dah siap.